So, dulu masa tahun 2018 saya beli 10 dinar ni harga dia cuma sekitar 7,000 lebih. 10 dinar hari ni harga dia sekitar 21,000 lebih. Apa yang membezakan adalah ilmu. Kalau orang beli tanpa ilmu, dia jual juga nanti tu. Itu yang berlaku pada saya dulu lah. Saya beli dapat untung, jual. Emas habis, duit pun habis. Okay, jadi selepas saya faham ilmu emas ni, saya beli dan simpan emas. Setakat ni saya tak pernah jual lagi emas-emas saya. Selepas saya faham ilmu tu lah. Sebelum faham tu memang berlambak lah saya jual, tuan-puan. Jadi siapa-siapa yang terbuka hati dia untuk bermula, tuan-puan tak perlukan 1,000, 5,000, 10,000 untuk beli emas. Walaupun dekat tangan saya 10 dinar. Tuan-puan cukuplah ada RM100 hari ni. Tuan-puan tekan beg biru dekat bawah. Saya guide macam mana tuan-puan memulakan buka tabungan emas dekat Gap. Gap ni adalah emas yang bersandarkan emas fizikal. Dia bukan emas digital, tuan-puan. Kita memang tak suruh orang simpan emas digital. Kalau boleh, seboleh-bolehnya kita mahu emas ni, emas pegang sendiri dalam tangan. Emas yang terbaik adalah emas yang kita pegang sendiri dalam tangan kita. Kita miliki. Anytime berlaku apa-apa, rusuhan ke, darurat ke, risiko apa-apa, kita tak tahu, tak boleh fikir, kita ambil emas kita boleh lari bersama-sama emas. Itu yang berlaku dalam peperangan dulu, perang Vietnam kan. Bila berlaku peperangan, dorang ambil emas-emas dorang jahit dekat baju-baju dorang lari bersama-sama emas. Dan itulah yang dorang gunakan untuk mulakan kehidupan. So, kalaulah kita punya emas kita simpan semuanya dekat digital, simpan semua dekat akaun-akaun kan, termasuk dekat akaun Gap ni, jangan simpan banyak-banyak lama-lama dekat sini. Macam saya boleh mau keluarkan terus emas-emas saya ni. Tapi sebab aim dan target saya adalah mau keluarkan item besar. Jadi saya sabar sikit lah, menabung sikit-sikit. Nanti kalau sudah 100 gram ke, 250 gram ke, saya keluarkan seketul. Nah begitu. Nanti menabung daripada zero lagi. 100, 100.5, 500, 1,000. Kalau time bonus lebih sikit, masuk lebih sikit. Kalau time biasa-biasa sejak, masuklah 10% daripada gaji minimum. Setiap bulan. Tuan-puan konsisten buat macam tu, nanti perlahan-lahan keluarkan emas satu persatu.